Allah. Mak dah balik. Yalah Masya. Mak mesti penat kan? Macam urut lah. Masya, dulu ayah kau lah yang urutkan mak. Tak apalah mak. Walaupun ayah dah tak ada, Masya kan ada dengan mak. Masya, dah 7 tahun ayah kau tinggalkan kita. Ni dah masuk bulan puasa. Mak rindu sangat dekat ayah kau Masya. Tak apalah mak. Masya, dah 7 tahun kan kita tak merasa baju baru. Sejak ayah kau tinggalkan kita, kita tak pernah merasa raya macam dulu kan? Tak apa mak. InsyaAllah tahun ni Masya akan berusaha untuk dapatkan baju raya yang baru, okey? Okey, sama-sama kelas. Awak boleh pulang. Masya, jom petangnya pergi Pasar Ramadan. Bulan puasa ni lah paling best. Boleh pergi beli makanan macam-macam. Aku nak beli laksa, cendol, macam-macam aku nak beli. Amboi, mengalahkan orang puasa. Tak mentahlah anak toke padi. Aku pun puasa juga tau. Minta maaf kawan-kawan. Tapi sekarang ni aku tengah kerja part time. Aku nak kumpul duit untuk beli baju baru untuk mak aku. Cikgu. Masya. Saya kerja part time je kat sini cikgu. Ya. Ini, tiga. Ni sampai bila kat sini? Sampai habis puasa ni kot sebab saya nak cari duit lebih tahun ni. Okey, baik Nana. Okey. Nanti sampai rumah kan salam kat mak. Okey, baik cikgu. Assalamualaikum. Salam. Penat betul kerja. Susah punya nak cari duit selama ni. Tapi nasiblah duit aku dah cukup untuk beli baju raya mak. Alhamdulillah, syukur. Kedai mana Syirin yang hang cakap tu? Kedai ni lah, baju cantik-cantik. Jom masuk. Oh ya, jom kita tengok. Cantik lah baju ni. Masya, Adam, mainlah sini. Yang mana satu? Yang ni lah, sesuai dengan mak kau. Yang ni? Wah, Ya. cantiknya. Cantik kan? 199 ke harga dia? Aku rasa macam duit aku tak cukup lah. Saat aku try kira dulu. Tak apa Masya. Nanti kita tanya abang tu, boleh kurangkan harga tak? Abang, Ya, baju kat belakang tu boleh kurangkan lagi harga tak? mana? Warna merah tu. Boleh. Ejas sikit-sikit. Mai tengok. Mana baju mana? Warna merah tu. Sikit-sikit boleh lah korang. Banyak-banyak tu tak payah lah. Okey lah macam tu pun. Mana baju mana tadi? Baju colour merah ni. Ni? Ya. Boleh kurangkan harga lagi tak bang? Ni harga asal dia memang 199. Abang kurangkan jadi 100 setengah boleh tak? 100 setengah no. Jauh sangat tu. Nak beli kat siapa ni? Untuk mak dia ni. Mak dia 170 boleh lah. Lah tu 170. Nanti kami bincang lain lah. Tak apalah Masya, duit tak cukup aku tambah bagi. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal sumtu wa bika amanah. Masya, mak sakit saja sangat ni. Mak tak pernah sakit macam ni. Sak, cik banyak, sak. Masya, sakit sangat macam ni. Wah, sakit sangat ni. Mak kena tahan. Lagi 2 hari nak raya mak. Mak kena kuat. Seusai itu senja jadi sendu, awan pun mengabu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
kenapa mak tinggalkan Cik? Cik ada mak seorang je kat dunia ni. Sabar, Masya. Sabar. Setiap yang hidup pasti akan pergi. Banyakkan bersabar. Ya, Masya? Cikgu. Tapi cikgu, saya dah beli baju ni untuk mak saya. Tak apa. Sabar, Masya. Cikgu tahu ibu dengan ayah kamu tahu apa yang kamu nak buat untuk diorang. Kamu dah berusaha. Tapi kita kena reda. Okey? Sabar. Waktu kan menyepi, kian pergi membawaku. Saat nantiku akan rahmatmu, ku imbasi jalan yang berliku. Tapi nasib lah duit mak aku teman. Penuh gelap bisa dan harus ku takutkan, merantai jiwaku, berat hati